Kadang-kadang saya sebagai rakyat di bawah fikir, kenapa ini harus terjadi? Kerana pengaruh niat, pengaruh duit. Ya. Kalau tak salah, tak ditangkap tu ramai lah lagi tu, masing-masing cuba nak masuk macam masuk garung tikus dah tu. Kan takut dia ditangkap, malu dengan jiran, malu dengan pak mentua, mak mentua dengan anak-anak, malu dengan adik-beradik. Siapa dah bersalah. Cuma yang orang tangkap tu masalah dia lah. Cuma saya nak tanya pada kerajaan, pada JPN, baik JPN ke, KDN ke, menteri-menteri yang terbabit dan pengarah-pengarah yang mengetuai ini, apa tindakan anda? Adakah nak pergi panggil balik siapa buat LC tu? Payah bang, nak dipanggil macam tu payah. Batalkan terus. Kerajaan Riau, surat beranak tu, dari kaya mana dah keluar market tu, batalkan, automatik batal. Non-aktifkan. Kita nak tengok dia datang tak merayu. Bila datang merayu, masa itulah boleh ambil tindakan. Senang ya benda-benda ni. Kan? Besok, jangan pula ada orang politik nak cover-cover. Ya, jangan. Sebab kita ni, yang kita kalah ni sebab orang politik cover-cover. Ini masalah dia. Bila orang politik duk cover-cover, ni masalah makin melambak ni. Ya. Itu. Apa orang tenaga kerja asing boleh saman pula immigration. Ayo, asah amat mikir. Ya. Saya ingat lagi satu kes. Satu parlimen orang kata saya lupa lah, tapi saya ingat terngiang lagi telinga itu saya. Dia tolak kerajaan Malaysia berhijrah duduk di London, di England ke di Amerika. Rupa orang sana tak menerima kerajaan mereka, tak ada dibulinya kerajaan saya ni dah. Merayu balik minta kerajaan Malaysia. Nak tahu kau? Kan? Jadi pula itu sebab paling ramai yang nak minta kerajaan Malaysia ni. Siapa? Sonang hidup. Bertambah lagi ada pengkhianat lagi pula. Jadi saya minta kerajaan Malaysia, mana-mana yang dah buat kerajaan Malaysia tanpa jalan yang betul, ikut lorong belakang, batalkan, non-aktifkan MyCSC mereka. Biar buat pasport ke, market ke, non-aktifkan. Maknanya kalau dia buka akaun bank, dia tak boleh keluar duit dah, sebab dah di non-aktifkan. Ini yang kita minta pada kerajaan Malaysia. Saya sebagai rakyat, saya kesal benda-benda ni. Ya. Jadi fikir-fikirlah ya. Mana menteri-menteri yang mengetuai itu, carilah solusi yang baik.